Huawei Watch Fit 4 series. Yang ni ialah Huawei Fit 4 dan dia ada satu lagi variant iaitu Huawei Fit 4 Pro. Jom kita workout dengan new smartwatch daripada Huawei. Let's go. Kita akan try workout outdoor run. Dan untuk warm up, kita tengok dulu warm up. Okay, kalau nak warm up untuk outdoor run lebih kurang macam ni lah. So yang ni ialah warm up sebelum kita membuatkan larian. Alright. 3, 2, 1, go. Alright. So tak payahlah. Kita terus dia terus je berlari terus. Okay, run outdoor. Okay, let's go. Workout started. Kita nak tengok map, kita swipe dia ke bawah sini. Yeah, ini map dia. Keluarkan lagi map ni pun boleh, nak dalamkan lagi map pun boleh. Map ni diikut keadaan lah. Kalau siang dia tegang lah, kalau malam dia gelap lah. Okay, let's go. Yang ni kita nak test dia punya signal GPS accurate dengan map. Jom kita try berlari. Semua data-data korang semua ada dekat situ. Average pace pun ada. Nice tu. Function ni memang banyak. Siap boleh dengar lagu sambil korang workout. Ya, macam-macam ada. Okey, kita pergi ke map tadi. Okey, kita kembali kepada home point balik. Let's go. So, siapa-siapa yang memang kaki-kaki sport tu boleh dapatkan jam smartwatch yang terbaru daripada Huawei, iaitu Huawei Watch Fit 4 series. So, dia ada Fit 4 dan Fit 4 Pro. Boleh dapatkan dengan segera, kan? Yang ni, kan? Very nice. Alright. Alright, sudah sampai. So kita dah sampai balik ke home point. So lebih kurang berapa? Oh, 128-29 hari. Alright. Pace berapa? 22. Slow. Ni kita nak try je. Complete, kan? Siap ada maps. Menarik, kan? Memang menarik. Okay, kita stop kat sini. Workout paused. Okay, dia boleh measure recovery heart rate after workout. Okay, kita try je. Workout ended. Alright, it take 2 minutes to measure your recovery heart rate. Hold still. Mantap, kan? After workout dia recovery heart rate korang. Dia tengah mengira lagi, dia tengah measure lagi. Dia ambil masa lebih kurang 2 minit untuk dia measure korang punya heart rate. Okay, dia dah recovery heart rate. Dia cakap 4 BPM drop. Okay, ni dia punya data. Complete dia punya data. Outdoor run data yang kita buat tadi lah. Okay, ini pace saya 24 minit. Teruk sangat 24 minit saya punya pace. Semua data dia akan keluar bila korang workout. Complete. Dia bagi tahu. Okey, data semua boleh check dekat korang punya smartphone lah. So data semua kita dah tengok. Itu saja untuk workout kita bersama Huawei Fit 4 series. Kalau korang berminat boleh dapatkan dengan segera, kan? Okey, ni stretching tadi. Stretching kita tak buat tadi, kan? Kita skip tadi stretching. Alhamdulillah, kita dah selesai workout bersama Huawei Watch Fit series. Kalau korang tengok dekat sini, kita workout tadi ialah outdoor run.
So kita pusing-pusing dekat kawasan-kawasan ni, dan result dia kita dah tengok tadi. So apa yang ada dekat dalam jam ni, itu yang saya tunjuk tadi, menarik bukan? So ada lagi function yang banyak dekat dalam smartwatch ni. Nanti kita update berperingkat, InsyaAllah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum, bye bye.